Arif Aiman mendonya lagi guys. So guys, malam baru je berlangsung satu game yang sangat penting untuk JDT meneruskan perjuangan dalam Asia Champions League Elite yang mana JDT berjaya mendapatkan 3 mata penuh berhadapan dengan kelab daripada China iaitu Shanghai Shenhua 3-1. Bagi aku kemenangan JDT untuk malam semalam memang sangat penting tahu untuk meneruskan rentak kemenangan dalam ACLE sebab match sebelum ni pun JDT dah menang lawan dengan Chengdu Rocheng dan sekaligus disebabkan kemenangan semalam meletakkan JDT di tangga yang kedua di bawah Vissel Kobe. Tapi sebelum tu guys, kalau korang suka dengan konten macam ni, korang boleh follow dulu Faiz di studio dan tekan button like juga. Dan kalau korang tengah cari hoodie-hoodie anime yang baru, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam description. Serius murah dan sangat lawa. Terbaik sangat guys, order cepat. So guys, game semalam tu bagi aku JDT memang betul-betul menguasai permainan lah, dengan JDT banyak melancarkan serangan dari first half lagi. Kalau ikutkan sebenarnya JDT boleh je lead perlawanan waktu dalam first half lagi, tapi sayang sangatlah ada satu chance tu Aribas boleh pula dia miss peluang sebesar macam tu. Padahal open goal lah, keeper pun dah tak boleh nak save bola dia tapi dia pergi rembat ke atas kena palang pula. Sayang sangat chance macam tu. So bila masuk je dekat second half, semuanya mula berubah dengan JDT berjaya mendapatkan jaringan yang pertama seawal minit yang ke-48 hasil jaringan daripada Jonathan Silva, dan tak lama kemudian Aribas pula berjaya menggandakan jaringan. Awalnya Shanghai cuba juga nak fight rapatkan jurang tau, dengan tim Shanghai berjaya untuk menjaringkan gol pada minit yang ke-71 kalau tak silap menerusi sepakan penalti, tapi semuanya berakhir selepas Jonathan Silva berjaya menjaringkan gol kemenangan untuk JDT dekat hujung-hujung. Bagi aku untuk match kali ni, player yang paling aku salute gila of course tak lain dan tak bukan adalah Arif Aiman. Gila betul performance Arif Aiman untuk game semalam kan. Walaupun Arif Aiman tak skor untuk dalam game semalam, tapi berpunca daripada pergerakan solo Arif Aiman lah JDT berjaya mendapatkan 2 jaringan yang lawa gila. Solid 2 assist daripada Arif Aiman tahun semalam. Bagi aku Arif Aiman ni memang key player yang sangat penting untuk JDT pergi lagi jauh tahu untuk dalam ACLE tahun ni. Tak lupa juga seorang lagi player tempatan kita iaitu Afif Fazail pun berjaya kontrol bahagian tengah dengan sangat baik. So next game JDT akan lawan dengan Melbourne City. Bagi aku game yang kelima dengan 6 ni memang cukup penting untuk JDT dapatkan point bagi untuk menghidupkan peluang mara ke pusingan seterusnya, sebab game yang ke-7 dengan 8 memang agak tough untuk JDT dapatkan point, sebab game yang ke-7 dengan game yang ke-8 JDT akan berhadapan dengan klub daripada Jepun pula. So nak tak nak lawan dengan Melbourne City dan juga Shanghai Port, JDT kena buat yang terbaik supaya diorang dapatkan 3 mata penuh dalam game tersebut. Lagi-lagi point untuk setiap tim sekarang ni tak jauh sangat tau, beza 1 point macam tu je. Jadi aku harapkan sentuhan majis daripada Arif Aiman akan membantu JDT untuk dapatkan 3 mata penuh dalam game seterusnya. So pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.